Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan satu masalah serius yang berlaku pada benih pokok buah dabai yang sangat rare dan susah didapati. Seperti yang anda lihat dalam video ini, batang pokok ini mula mereput dan menjadi sarang serangga perosak. Kalau tak dirawat segera, pokok ini boleh mati dan peluang untuk hasilkan buah dabai berkualiti akan musnah begitu saja. Reput batang seperti ini biasanya berpunca daripada dua perkara utama. Serangan serangga seperti anai-anai atau kumbang pengorek batang dan jangkitan kulat akibat kelembapan dan luka terbuka pada batang. Serangga akan masuk melalui luka kecil dan mula makan bahagian dalam batang. Lama-kelamaan, batang akan reput dan rosak struktur pokok. Sebagai langkah penyelamatan untuk pokok dabai rare ini, kami telah ambil keputusan untuk melakukan kaedah cangkuk susu. Dalam kaedah ini, kami akan menggunakan anak benih pokok dabai yang masih kecil sebagai akar baru. Prosesnya hampir sama seperti kaedah tut. Batang pokok yang rosak, cabangnya akan disambungkan ke batang anak pokok menggunakan teknik cantuman supaya akar dari anak pokok boleh hidup dan menyokong batang atas yang masih sihat. Setelah cantuman menyatu dan akar banyak, ia akan dipotong dan disemai. Dengan cara ini, kita masih dapat selamatkan batang atas yang berpotensi mengeluarkan buah sambil menyediakan sistem akar baru yang sihat dan kuat. Ini adalah salah satu ikhtiar terakhir untuk memastikan pokok dabai rare ini tidak pupus begitu sahaja. Anak benih pokok dabai yang dipilih hendaklah dibersihkan akarnya daripada media tanaman asal. Akar-akar halus dan sebarang akar yang tidak normal dibuang. Media yang digunakan ialah campuran kokopit dan pit moss. Pastikan keduanya hanya lembap dan bukan basah. Ini sangat penting dalam memastikan kejayaan teknik ini. Campuran media hendaklah diikat dengan ketat supaya tiada air hujan yang akan bertakung. Media yang basah akan menyebabkan akar benih akan mudah mereput dan mati. Batang benih anak pokok disukat supaya cantuman yang akan dilakukan menjadi lebih mudah dan mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berjaya. Pastikan lapisan kadmium kedua-dua pokok hendaklah bersentuhan sekurang-kurangnya satu bahagian. Untuk pastikan lapisan kadmium adalah rata, gunakan pisau yang tajam dan juga steril untuk mengelak daripada sebarang jangkitan penyakit.
Untuk pastikan cantuman bercantum dengan baik, boleh gunakan kabel tie atau tali rapia untuk mengikat kedua-dua bahagian cantuman. Bungkusan media juga perlu diikat untuk mengelak sebarang gangguan yang boleh menyebabkan cantuman akan gagal. Untuk memastikan tiada lagi gangguan terhadap batang pokok tersebut daripada serangan serangga, kita boleh balut dengan plastik lut sinar ataupun dicat dengan bahan khas untuk pokok. Kami akan kongsikan perkembangan pokok ini pada video yang akan datang insya-Allah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.